Kita berhenti minum jap. Buat minum guys. Bismillah. Kita berhenti toilet. Toilet stop. Toilet rest 5 minutes. Sambung laju-laju kayo ke Taskala insyaAllah. Berapa kilo lagi Taskala? 15 kilo lagi. Come on Taskala, come on. Oral 90 lagi. InsyaAllah sikit lagi Taskala. 18 lagi, 18 lagi. Sekarang tengah menurun. Sedang menurun. 32. Dia tak laju dah macam tadi. 33. 34. 34 je laju. Dia turun balik. Tak. Memang nak tolong kita. Semua keluar. Tapi macam mana nak tolong pun. Dia plus. Assalamualaikum. You going to Urals? Ya. Assalamualaikum. Turis, yes. We going to Urals. Thank you. Rahmat. Уральск? Yes. Қаяқтан келіпсіздер? Қайдан келіпсіздер? Қайға? Откуда? Malaysia. Малайзиядан? Yes, Malaysia. Енді қайда барасыздар қазір? Actually to Russia. Russia no to Urals. Обратно на Малайзию, да? Там не пустили, да? Yes. No. Russia no. We go back. Actually we go to Russia. Border. Yes. No. Go back to Astana. Через Астана өтеміз дейді ғой. Через Астана пропустите. We going from Benue. Benue? Atrau. Yes, until Атрау, Ақтау, Бейнеу. No. Да. Интербор, да. Короче, до Атрава, с Уральска до Атрава 500 километров. No. We go to Taskala, taxi to Urals. А такси отырасыздар, да? Taxi to Urals. А такси есть там? No, call. Базар. Брат, может с вами сфоткаться? Yes. We'll see one. Sunset. You dah tak ada. Sunset finish. Gimana? Foto. Okay, foto. Okay, dah nampak mercu tanda Taskala. Anggaran lagi 10 kilo. Turun bukit. Hasil laju. Okay, dah 9.30 guys. So kita pasang lampu jap. For safety. Sazam masih ada kat belakang. Tak tahu dia tengah buat misteri apa. Misteri Nusantara ke, edisi siasat ke. Wallahualam. Waktu semakin gelap. 6 kilo lagi. Come on. Macam semakin gelap guys. So pakcik tu cakap tadi, jumpa stesen minyak yang pertama, minta orang kat stesen minyak tu callkan taksi. So kita cari stesen minyak yang pertama lah. Stesen minyak yang pertama tu dekat dengan ni pun, dengan hotel tu. Hotel favorite. Okay, 4 kilo lagi. Gonok dapat kayu laju gini ya. Welcome back to Taskala everybody. Tunggu saja ya. Main pun dekat belakang. Kita nak cepat ni. Dah tak ada lampu. Jam menunjukkan 9.42. Sisi minyak tu ke yang kena merah tu? Masuk kiri. Hey. Ni. Sampai Taskala. Dia kenal lah siapa yang ada taksi. Mana makcik tu? Apa dah? Dekat sikit kat simpang.
Tak, dia kata first. Okay. Kita cuba untuk memuatkan 2 basikal beserta barang-barang. Tada! Kereta yang mereka bawakan. Tahulah muat ke tidak ni. Cubalah ya. Mereka sedang berusaha. Dengan batang pancingnya. Dengan batang pancingnya. Kesian. Bawa ke Moskow batang mancing. Aduh. Ni barang-barang Adila. Basikal. Gatogel. Ni. Tayar cabut boleh kot bang? Kan? Ya, bagi dia fikir. Bang, abang punya barang-barang yang remind lagi sekali. Barang-barang dekat tu, power bank. Kalau kita minimizekan ni mungkin orang boleh adjust lah kot. Macam tu lah ya, macam mana tu. Okay. Ayah buka tayar lah kot Ha? Bayar dulu. Tayar. Buka tayar. Nak kecilkan dia. Okay, basikal kita dimasukkan ke dalam kereta. Saya tak pasti muat ke tak. Kita dah tanya dah untuk kenderaan lebih besar. Dia kata pakai kereta ni je. Ini tahu pasal gear. Salah lah kita dia. Kena alas kotak. Sekali lagi lah dia masukkan lagi kereta lagi satu. Dia nak paksa juga kereta kecil. Dia nak paksakan juga kereta kecil ni. Sebab dia tak ada kereta lain lah kot. Beg letak dalam kereta sini. Dia nak buka bakul. Dia tak boleh tutup juga pun kalau buka bakul tu. Alhamdulillah kami dalam perjalanan ke arah Urals. Dah naik kereta untuk ke arah Urals. So dalam 90 km dalam harga RM20,000. Okey, alhamdulillah kami dah sampai di Urals. Jam dah menunjukkan pukul 12 malam. So ada lagi 3 kilo nak sampai ke hotel. Dia tak nak hantar sampai ke hotel sebab dia kata ada charge lebih. Tapi tak apalah, kita parking kat sini. So kita kena cari hotel lagi 3 km. So esok lagi 10 km nak sampai ke immigration. Kena gerak awal lah esok insyaAllah. Alright, thank you. Okey, sekarang jam 12.40. Sambung kayuh lagi 10 km sampai ke hotel. Hopefully hotel tu boleh terima masuk lambat. Katanya hotel tu 24 jam. So esok bolehlah selesaikan urusan sebelum check out, InsyaAllah. Okay, doakan guys, memudahkan urusan di Urals. Welcome back to Urals everybody. Hari yang panjang, banyak pembelajaran yang dapat hari ni. Okay, sekarang 17 degree Celsius. So kesejukan seperti di dalam aircon ya. Aircon yang paling rendah. Alhamdulillah sampai Oral Hotel.
Welcome back. Welcome back. Welcome back. Yeah, we meet again. Finally. Hai Ros. Apa khabar Kak Ros? Ain cakap dengan Ros tu jumpa lagi Ah. Cakap pun. Abang lakut cakap. Kita parking dekat belakang hotel. Belakang hotel dia ada park kan. Kan tak ada tandas pula. Okey. Dia masuk dalam. Tak, bilik lain tak tengok lagi bilik dia. Tak sempat nak tengok. Dia suruh masukkan basikal. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke Urals, Hotel Ural. Untuk satu malam 24 jam. Harga 12,000. Kembali ke hotel yang sama, alhamdulillah. Welcome to Ural everybody. Okey. So sekarang jam pukul 1:30 pagi. So kami nak siap-siap mandi, siap solat. Lepas tu tidur, kita jumpa esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni jam pukul 9 suku. Kita nak cari immigration untuk extend our visa insyaAllah. Sedapnya bawa makanan. Oh, regannya. Macam kayu tangin. Oh, easy ya areas ni. Pasar. Ni lemonade ni. Ashana Jellyski. Restoran lemonade belah kanan. Kita nak ke kiri Jom. Abang punya loceng dah rosak. Rasanya angkat turun daripada kereta orang. Ni kanan. Ni ke parking sini ke? Ni tempat parking ke? Ikat sini boleh? Ke ikat kat pokok ni dekat sini. Jangan pakai parking lain. Macam mana? Itu. Okey, alhamdulillah kami baru je keluar daripada pejabat immigration nak tambah visa selama seminggu tak lepas. Tapi dia boleh beri jaminan lah untuk kami beli tiket hari ni ke Astana, dan selepas tu kami akan beli tiket kapal terbang dari Astana menuju ke Moskow. Tapi kita kena jumpa immigration tapi kita kena jumpa administratif protokol dekat Astana nanti untuk extend lagi visa, untuk minta izin untuk dapatkan exit visa, dia kata. Exit visa. Dia jalan kaki lah pergi. Boleh cari makan sekali. Ke nak kayu?
Kayu lah. Bukan nak datang sini balik buat apa. Kita orang nak ke pejabat ejen untuk beli tiket hari ini. Hari ini menjadi hari yang panjang juga ni. Nak kena terkejar-kejar untuk kemas barang juga. Dengan belum makan ni daripada semalam ni. Hopefully dipermudahkan, amin. Masih lepas ni. Dia tunjuk kat belakang pula. Ni kot. Ni dalam ni. Oh ni pintu belakang lah yang. Betul lah. Belah sana. Apa lah map ni tunjuk sini. Patah balik. Ni sini. Okey, so pejabat ni tak ada tiket. Terus kanan. So kena pergi ke stesen kereta api. Okey, sekarang lapar. Habis semalam tak makan. Sarapan pun tak hari ni. Jadi sambil kayu, sambil makan. Oh. Tembak Okey, kita dah nak sampai ke train station. Ada lebih kurang 350 meter lagi. Oh, kita tak siap lagi bangunan dia. Mana? Sini. Mana dah stesen ni? Hello. Tiket. Vokzal. Dah. Ya? Sana. Di mana kami nak membeli tiket? Anda perlu beli tiket di sana tingkat 1. Okey, ramah, spasiba. Dekat statue tu belakang tu kat tingkat 1. Banyak bangunan, tak tahu yang mana satu. Hantar tiket. Okey, tiket train pun dah habis. So kita try cari taksi pula. Katanya ada taksi yang bawa pergi ke Atrau. Nak tanya masuk ke apa? Dah gerak dah masuk ke. Apa macam tu lah kaunter taksi. Ni tu taksi. Depan ni kot. Taxi to Atrau. Аксай, Атрау вон туда. Он Атрау. Atrau. Yeah. Да. This velocipede. Вон туда. Situ. Атрау. Теперь Атрау водить. Если вы тембриге. Sekarang. This Atrau. Да. Посылка на рассол. Лёг. This all bags, okay? Поместишься? Yeah. Да. How much? Хочу. Two. Ну это поместишься. Салон, весь салон. Вдвоем. 60,000 to Atrau. Да. 40,000? 60,000. 60,000. Вот смотри, брат. Хорошо. Nak bawa sekali masa dia pergi ke hotel terus terang. Tapi pergi ke Astana dulu. Bukan hotel Astana. So, alhamdulillah kita dah dapat keputusan. Sekarang ni kita kena cepat-cepat keluar daripada Kazakhstan dan masuk ke Uzbekistan. Okey, insya-Allah kita akan ke Atirau. Dengan Brother Rasul.
Ni nama dia Brother Rasul. Kita akan naik dengan dia di tempat teksi ni. Inilah suasana dekat teksi Dekat je dengan train station. Tiket dia dekat belakang air terjun, air pancut tu. Lepas tu kat sini lah tempat. Ni Atirau. Teksi akan bawa siapa-siapa yang nak pergi ke Atirau lah. Kat sana tempat lain. Sini Atirau. So insyaAllah lah kita sempat lah untuk tempoh 2 hari saja lagi, 18 dan 19 hari bulan. Visa tempoh yang dibenarkan untuk kami berada di Kazakhstan ni. Jadi kita cuba untuk segera pergi ke Uzbekistan supaya kami tak dikenakan overstay lah terlebih hari dekat Kazakhstan ni. Sebab tadi bila dah sembang-sembang dengan pegawai imigresen, nampaknya tak ada jalan lain lah. Memang kena keluar juga daripada Kazakhstan ni dalam masa sebelum tamat 30 hari yang dibenarkan untuk berada di Kazakhstan ni. So insyaAllah lah Rabbana yassir wa la tu'assir ya karim, mudah-mudahan dipermudahkan. After we take flight maybe to Russia, maybe to Moscow, maybe. InsyaAllah. Yes, actually we are. You are Muslim? Yeah, Muslim. Hai. Dawai lampu tu. Ya, I was supposed to. Ya, आपके में? Ya, आपके ट्रांसफर हुए. Mak. Iba, hampir seperti. Hampir seperti. What's your name? Arai. Your name? Ahmad. Ahmad? Yeah. You Muslim? Muslim. Musliman, alhamdulillah. Only Musliman? Half. 50% Muslim. Okay. But the country is Muslim. This is country too. Yes. Only Musliman. InsyaAllah, tabarakallah. Arai. Baru dapat makan Arai. Oh, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Abang depan lah. Oh, Rasulullah. Assalamualaikum. Merci. Чтобы забрать свои вещи. Hotel. Oral hotel. Okey, alhamdulillah kami dalam perjalanan menuju ke Atirau. Hari ini juga kami ke arah Atirau disebabkan visa kami esok last. Hopefully dekat Atirau esok boleh terus shoot masuk ke Uzbekistan, insya-Allah, untuk mengelakkan daripada didenda sebab overstay. Okay, so kita bersama dengan Mr. Rasul. Spasiba, thank you very much. Akan hantar sampai ke Atirau. So lebih kurang harga 60,000 bersama dengan basikal lah dekat belakang. 60,000 tu lebih kurang dalam 400 lebih, almost RM500 jugalah. So tak ada pilihan lain, itu je yang ada. So insyaAllah kita jumpa dekat Atirau. Selamat tinggal Uralsk. Tempat laluan kami daripada Uzbek ke border Rusia. So kita kembali ke tempat-tempat. Ini mungkin possible. Tadi tu tempat sangat. Ini betul. Tengok balik lah tempat. Okay, kita singgah makan sekejap di Shapai. Makaroni apa ni? Entahlah. Dengan syurba. Ini punya chai dia. Chai merah pandang. Okey, jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam. Okay, saya ingatkan bila kita orang travel naik basikal, dia orang bagi hadiah. Travel naik kereta pun ada juga rezeki yang Allah bagi, insya-Allah, tabarakallah. Okey, orang sini. Betul. Orang suka menyantuni. Orang suka menyantuni tetamu. Orang Kazakh, orang Uzbek kan. Sama pesen dari Pakistan, India.
Sama lah. Musalman lah, Musalman. Itu dah kita nilai persaudaraan sesama Islam tu, walaupun tak kenal, walaupun tak pernah jumpa, at least kita pernah Dia rasa dekat rasa dekat sebab kita pernah menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sama. Jadi inilah dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saling bersaudara. Saling bersama. Saling berkasih sayang. Nabi kata apa? Nabi Innamal a'malu binniyat. betul lah tu. Ada lagi satu Nabi, satu lagi hadis Nabi SAW sebut, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi dan dia tidak disayangi. Jadi berkasih sayanglah. Itulah dia apa ni, macam mana walaupun kita tak kenal, bila tahu kita adalah Muslim, Musliman, dia jadi akrab. Dia jadi macam link terus. Macam itulah. Okey, makan. Bismillah. Inilah nama Khona. Nama Khona ni surau lah. Surau yang ada dekat Ashkhona. Dekat surau ni tengok tempat wuduk dia. Jom ni tempat wuduk dia ni hak lutut hak paha. Nak angkat kaki, cuci kaki senang. Dia ada cat ni lah. Cat yang biasa digunakan untuk berwuduk. Alright. Kenapa dia pakai hijab ni abang? Ya ke? Oh boleh jadi. Yelah kalau buka direct macam ni akan air mengalir banyak lah kan. So sini memang kalau boleh seboleh-bolehnya penjimatan air. Okay. Jom solat. Sikit lagi Interport. Tak tahu dia akan lalu Interport kita lalu belah kiri kan, belah kiri. Tak tahu dia akan terus. Mungkin daripada Interport tu kita cross. Kan dia ada laluan sepanjang Sungai Uras tu kan. Kita dekat Interport tu kan kita cross ke belah laluan sini. Kita kat laluan belah sini sekarang. Masa daripada Interport sampai Mahampir tu kita belah sini. Tak tahu dia akan ikut lalu jalan mana nanti ni. Tak lalulah sungai yang kita camping. Sungai yang kita camping. Tempat-tempat kita camping dah lepas dah semua. Tak, maksudnya tempat yang kita mancing pakcik Tai Chi tu. Mancing? Dengan pakcik Tai Chi tu. Pakcik Tai Chi. Dekat Interport Itu dekat Interport tu lah. Tak tahu dekat Interport tu dia akan cross kat tengah-tengah tu ke ataupun dia akan terus je sampai ke Jerau. Kesimpulan apa? Kesimpulannya jangan takut untuk U-turn. Hidup ni pasti kena tengok balik belakang. Hidup kena berlapang dada untuk U-turn. Kembali ke pangkal jalannya. Kali ni bukan main dekat punya U-turn tu. 1000 kilometer Kembali ke titik asal tu, titik bermula tu. Titik mula Kazakhstan. 28 hari gaya, 2 hari kesimpulan. Mantap balik. Sebenarnya laluan ni boleh habiskan dalam masa 2 hari. Tapi tak dapat lah pemandangan ataupun edisi siasat macam yang naik basikal. Sana Europe? No? Через река. Reka. Урал. Через него Европа. Oh, Urals River. Да, Reka. Рейвер. Oh, Eropah Kita dah pernah masuk Eropah. Dah sampai Eropah dah kita. Азия, Европа. Oh, sebelah Ural tu adalah Eropah. Ya, di port kita orang camping bawah jambatan dekat kawasan pokok tebal kat sana. Ni dah ni, jambatan ni. Oh ni bawah ni. Jambatan ni kita masuk dalam. Ni masuk kanan ni laluan ni. Ini dah Sungai Ural. Dekat kawasan pokok mana, camping dengan lembu-lembu yang tak takut orang. Sungai dia cantik. Sungai dia macam asal. Asin. Welcome to Interport. Pulau kan? Kat pulau tu. Ni Eropah? Kenapa Ilyas tak beritahu?
Baru tahu kita pernah masuk Eropah. Kena tengok check map balik lah benua. Ini jalan lah kita pernah lalu buat sakit otak, sakit botot. Dah tak siap. Kita kembali ke padang pasir pun. Siapa lah yang drive dalam pasir? Tak nampak jalan tu. Welcome to Atrau. Yes, kita kembali ke Atrau setelah sebulan kayu di sepanjang jalan. Ini bangunan yang kita tengok tak ada orang. Okay, kita dah sampai Atrau Vokzal. Tak pernah sampai sini ke? Tak pernah Okay, Alhamdulillah dah sampai ke Atrau. Welcome back to Atrau. Alhamdulillah dah sampai Atrau Vokzali. Atrau Vokzali. Stesen kereta api Vokzal. Atrau. Dah. No visa. Там нету, что ли? Народный. Tak ada. No, I going inside. Пойдем. Boleh ke? Ni bersihkan ni. Alan, kudus. Oh, tu su tu boleh turunkan dulu. На Кутай висит чарой. Кутай шулгура габен. Ini untuk ringan dulu. Aha. Hati-hati betul berada ni. Oh. Куда поставлю? Risau pula dia bawa lari basikal ni. Tak apalah. Harisha? Biasa bang? Oh. Masya Masya Allah. Siapalah yang sediakan air ni besar bangga dia. Ada anjing minum. Tapi air ni dah tak boleh buat bersuci lah ya. Minuman anjing. Semua dah ada. Dah ni dah. Okay. Oh dah. Okey Rahmat. Assalamualaikum. Okay, so kita sekarang berada di Atrau train station. So daripada Oral ke sini dalam 500 km. So kami naik taksi berharga $100, $110. Dan kami naik lagi satu kereta untuk ke venue. Sama juga lebih kurang harga dia $100 untuk 400 km. So total untuk hari ni punya pengembaraan adalah RM1,000. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Cabutnya semua seat untuk muatkan 2 biji basikal. Okey, kita dah mula bertolak daripada Atrau menuju ke arah venue bersama dengan Mr. Aidos. Okey, insyaAllah dalam masa 4 jam, 5 jam, mungkin 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi kot baru sampai ke venue. Dan kita nak minta dia hantar sampai ke border, tapi dia kata border hanya boleh cross melalui kereta api. So esok ada 2 masa je, 4 pagi dan
12.30 malam. Mungkin 12.30 malam esok dah ke. Okay. Kita jumpa di Uzbekistan. Assalamualaikum. Dengarkanlah deruan intikah roda menyusul waktu. Dia merenung jalanan jauh, diburu resah impian menggunung. Ucapkanlah baik kata restumu membunga di hati. Harum mewangi di laman sepi, mengalir semangat membangkit jiwa. Lihatkanlah fitrah manusia, menghormati dan berkasih sayang, mengangkat keamanan bersama. Oh indahnya, lihatlah mereka melakar sengketa, membawa kabar duka dan dusta, merekah tanah milik bersaudara. Oh saudara. Memang ini di masjid venue kembali ke titik asal. Banyak bintang ni. Mari sini kak, mari sini. Lampu tu. Ada lampu. Odi. Right. Ладно, пока, нет. Не трогай пока. Lampu tu yang sambil kamera ke? Sikap putih. Да. Sikap putih dulu. Keluarkan air tu bang. Keluarkan air tu. Ha? Ke sini. Keluarkan ke sini. Ke sini. Keluar ke sana? Ke sini. Oh, keluar situ. Oh. Oh. Asal nak kena keluar situ? Bang tolong. Yes. Tu tali. Tali eh. Dia kata macam tu. Ni kereta dia kan. Dah tongkat dulu. Dah. Okey. Lagi sekali. Jawab, jumpa lagi. Kameranya kat sini. Okey. Rahmat. Okey, kita kembali ke titik asal Masjid venue. Disambut dengan nak minta. Dia terus gerak tau. Ikat je basikal kat situ. Ini tutup je lah. Nak fikirlah. Boleh tak macam tu? Nak solat ni. Okey, Alhamdulillah kami dah berada di venue sekarang ni. Kami sampai tadi pukul jam 5 petang, masih gelap lagi. Dan sempatlah solat subuh dekat sini. Dan sekarang ni kami tak tahu nak ke mana dulu. So kita kemas basikal dulu. Basikal pun belum dikemaskan lagi. Kemungkinan untuk cari pot pasak kemah dulu, berehat sekejap. Lepas tu nak cari bank, nak cari tiket kereta api untuk ke Nukus. Dan cari tempat makan lah untuk nak buat video, insyaAllah. Okay, so jom teruskan perjalanan. Okay, jom kita setting basikal yang ditinggalkan. GoPro macam tu je tinggal. Pagi tadi gelap. Ada tapi abang. Tu lah. Tak sampai lagi tu. Tak, dia dah sampai ke mana dah. Okay, so kita pergi ke stesen kereta api untuk cari tiket sekarang. Apa-apa kita buat kat sekitar train tu. Nak cari kafe ke, nak cari hotel ke, semua sekitar train tu. Nak cari ATM pun kat sekitar train tu. Welcome back to venue. Tempat pertama kali turun di Kazakhstan. Oh, ada lah juga park kat sini.
bas banyak, orang tak ramai. Belakang ni ada bas lagi. Traffic light function. Train kat kiri ni ke? Ha? Di sana? Ha, betul. Gaya lu cari tempat makan lu ke? Dari sini. Ya, tengok belah-belah ni. Ya, tengok belah-belah ni. Ni tak sarapan kat luar Ha, kita keluar sini. Ni, pintu terbuka ni. Ada satu pintu terbuka ni. Okay, so kita sarapan dulu. Restoran berdekatan dengan train station. So kita tunggulah bila waktu nak beli. Sekarang ni tengah ngantuk ni, dapat tidur kat sini ni baik ni. Mata dah tutup dah tu. Lepas tu ingat nak buat kerja sikit. Kalau dia benarkanlah kat sini. Lepas tu kita cari train, InsyaAllah. Syurbah dan Lakman. Jom makan. Duit tinggi terakhir. Masuk Uzbek pakai duit lain lah. Som balik lah. Alhamdulillah kita dapat bantuan daripada polis untuk train hari ni. Doakan insyaAllah semoga dipermudahkan. Yang cross. Semua dah gerak ah. Ada train? Oh, dia orang lepak depan kot. Train pukul 4 kan? Mana tak ada lah. Sebelah mana kot? Ada? On this different. Oh, it's coming. They're coming. Tak ada? Mana pergi semua orang? Dia orang gerak awal ke? 이게 라스티아가라의 우진지긴 아, 지시. 이게 하이타지긴. 이게 세몬 석공거장. 네, 정말 맛있어요. 저도. 뭐라고 하나? Просто надо. Вернее, регистрация в English. 이런 포즈? хорошо?
Bicycle. Ada orang tua. Okey tak tu? Macam mana nak buat ni? Еще один, еще один. Это надо вот так поставить. И... Alhamdulillah dah masuk trend. Yang penting dah masuk trend dulu. Kat sini tadi yang nampak. Ni. Mana tu? Ini sama saja. Ikan satu. Sampai mana tu Pak? Dia kata ni? Karachi. Apa dah? Tapi bukan lukus. Ni lukus dia kata. Sebelum lukus lah. Lepas lukus. Satu lagi belah atas punya. Selit dekat tu bang. Tu. Kain apa tali beg. Tali beg ayam tu. Ayam buat. Tak, sekarang ni basikal ni tak ikat apa-apa ni. Tahu dia nak supaya ikat dekat ni. Kita pakai tali tu. Dah. Okey. Ya, cuba lepas. Lepas. Okey. Okey, Marisha. Beg semua masuk tu. Sungguh. Beg ni kena kosongkan. Ya je. Bukan ada apa-apa pun kan. Tak main beg tu lah. Itu masukkan balik beg. Tadi dah masukkan basikal tu kat dalam tu. Tak, dah langsung kat atas. Ni lah. Ni. Semua orang nak pergi toilet kan. Lah, hilang dah satu mata kail. Siapa yang langgar ni? Boleh spare kan? Ada ke? Oh, spare ayam punya tu lah. Apa beli lagi? Nak duduk tak nak duduk? Mana duduk? Tak, kita duduk mana? Okey. Açmışsın. Çilgidek. Ni nampaknya. Wow. Acik tu. Acik kena angin ni. Come. Sticks. Bu kim var? Ama öttü be. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai, kita dah masuk dalam kereta api. Harga dia tak murah $150. Lebih kurang 80,000 tenge, lebih kurang RM700 Malaysia untuk 2 orang. Okay lah, selagi kita tak langgar undang-undang, paling penting. Betul lah daripada naik kapal terbang kan. Ribu-riban kau. Transit mengarut-ngarut. Nak berkotak-kotak lagi. Bismillah. Air kemenangan lah. Yang penting halal. Ada Adil. Tengok. Adil lah. Rasa apa? Rasa menang? Sendawa. Alhamdulillah. Yogurt. Yang penting halal. Halal Kazak. Selamat tinggal Kazakhstan. So maksudnya bilik ni adalah bilik kita lah, eksklusif. Sekali dengan basikal. Ya. Tengok tu basikal tu. Macam gitu. Dengarkanlah deruang intikah roda menyusul waktu. Dia merenung jalanan jauh, diburu resah impian menggunung. Ucapkanlah baik kata restumu membunga di hati.
harum mewangi di laman sepi, mengalir semangat membangkit jiwa. Okey, alhamdulillah selepas 3 jam kami duduk di kerusi. Ada beberapa orang yang dah turun, so baru dah dapat tempat baring. So mungkin ada lagi beberapa stesen untuk kami nak turun, insyaAllah. Sampai ke turun, jarak turun. Сначала байки спусти, потом эти сумки возьмешь, хорошо? Получи обратно. Kita dah turun, bagi orang lain turun. Dah. Dah tak ada orang turun dah. Tak ada jauh. Bagi dah orang lain turun. Okey, alhamdulillah sekarang pukul 1:30 pagi. Kami baru sampai ke kita dekat mana? Mana tempat ni? Kanggurat. Kongrat. Congratulations dah sampai Kongrat. Tahniah, kita sudah sampai ke Kongrat, Uzbekistan. Alhamdulillah, basikal dah selamat sampai, manusia pun selamat sampai. So, kita orang belum solat Zuhur pula, Maghrib dengan Isyak. So, nak cari masjid dulu. And then, cari airport. Kita orang ada 30 hari lagi restart balik dekat Uzbek ni. Alhamdulillah, lakulihan. Kali ni harga visa sangat mahal, 1,750 harga visa untuk 30 hari. But Alhamdulillah, lakulihan. Alhamdulillah.